Baik. Kalau kau perlukan pertolongan ke apa ke, Jas, bagi tahu. Kita ada untuk kau. Baik. Ni, kita orang ada bawa makanan untuk kau. Nanti kau dengan adik kau makan, Baik. Kau jaga diri kau. Kau ambil masa kau dulu tau. Bro, kita orang ada ke? Ibu salah aku. Untuk jaga mak seorang pun aku tak mampu nak jaga. Kau jangan cakap macam tu. Kau jangan salahkan diri kau. Lepas tu aku nak salahkan siapa? Mak aku sakit dah lama. Tapi aku biar aja. Patutnya aku yang cari duit, bukan dia. Aku memang anak tak bodoh. Kita orang sebagai kawan kau, Bat. Kita faham dulu. Kita faham tak baik. Kita faham yang kau sedih. Kita faham yang kau rasa kau punca semua benda ni. Tapi kau tak boleh nak hukum diri kau, Bat. Tu, kau tengok adik kau tu. Kau kena ikut adik dia. Tak apalah. Kau ambil masa kau dulu. Kau tenangkan hati kau semua. Apa-apa pun, kita ada untuk kau. Okay. Jom. Enggak lu. Salah balik. Ha. Jom, ke bawah. Mak nak sembang sikit. Macam mana sekolah, okey? Ya, okey, Mak. Kan minggu depan kita nak SPM. Kita orang memang study kuat lah sekarang ni. Dan lagi Z. Z dulu, Mak. Nakal gila. Tapi sekarang dia lagi pandai beracap. Gila dia. Alhamdulillah. Bagus-bagus lah kawan acap. Betul lah. Ada benda ni Mama nak beritahu acap. Beritahu apa, Mak? Berat hati mak ni nak beritahu. Kenapa, Mak? Maafkan Mama ya. Kita kena pindah. Pindah lagi. Sampai bila, Mak? Sampai bila, Mak? Ha? Sampai bila disebabkan Mama dengan Papa Acap kena tanggung semua ni, Mak? Mama tak pernah fikir pasal ayah Acap pun. Sampai bila Acap nak kena hilang kawan-kawan? Sampai bila, Mak? Acap. Acap.
Minggu depan. Aida dengan Bat dah tahu? Belum. Kau nasib pindah je. Kita ni baru nak rapat. Toh, baru nak SPM sekali. Dah mak aku yang nak pindah. Aku boleh buat apa? Ikut je lah. Ha, tu Aida. Kau borak je lah dulu dengan dia. Hai korang, boleh lambat. Kau nak pergi mana ni? Berborak dulu. Aku nak cakap sikit dengan kau boleh? Kenapa? Aku kena pindah. Bila? Minggu depan. Lepas tu? Baru sekarang nak bagi tahu. Tak, masalahnya aku baru tahu. Takkanlah lagi seminggu nak pindah, kau baru nak bagi tahu. Masalahnya mak aku pun baru bagi tahu dan aku baru tahu. Tak logik lah, Cap. Tak logik tahu tak? Apa yang tak logik? Apa masalah kau sekarang ni, ha? Yang kau nak imo-imo ni kenapa? Aku cakap tak tahu, aku tak tahulah. Aku emo kan? Aku emosi lebih. Tak apa? Kau nak pindah kan? Pindah. Tengoklah. Jaga diri kau. Kau nak tahu tak? Kenapa aku ni suka duduk seorang-seorang? Tak suka berkawan dengan orang? Sebab benda ni lah. Sebab setiap kali aku mula sayang orang, mula ambil berat pasal orang, aku mesti hilang orang tu. Dan aku paling benci benda tu. Sebab siapa je yang suka berpisah dalam hidup ni? Yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu. Kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupmu yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Dan Baik. Okay. Jadi jap. Okay. Dah elok. Panggil mak apa tau? jaga diri kau. Okay. Acap. Jom. Okay. Baik jap. Duduk. Jumpa depan SPM. Acap. Sampai hati kau kan? Asal kau tak tunggu aku? Kau lambat sangat lah. Acap, nanti kau jaga diri tau. Aku
Di, Bat, Rusdan, Zat semua takkan lupakan kau. Kau tu, jangan lupakan kita orang. Ni gambar. Aku ada simpan gambar kau dengan kita orang. Kau jaga baik-baik tau. Okey. Korang semua pun jaga diri. Deras hatiku berdetak, di langit aku terlihat kamu. Terang malam teman kita, dengan angin meniup sayu. Oh. Petik gitar akustik ini dengan harapan dia mendengar melodi indah yang ku cipta hanya untuk luahkan rinduku padanya. Dan aku terus menyanyi lagu ini untukmu, walau berjuta mendengar lagu ini hanya untukmu. Arah hidup kita terkapar bintang di angkasa, berkelip melukis cinta, terciptalah lagu kita. Tak sangka kau datang ni. Melodi indah yang ku cipta hanya untuk luahkan
rasakan rinduku padanya, dan aku terus menyanyi lagu ini untukmu, walau berjuta mendengar lagu ini hanya untukmu. Kau cakap dulu lah. Oh tak. Aku yang kau yang kahwin dengan Rusdan. Apa aku pula? Tu Aida 15 Bestari lah. Budak sekolah kita? Iya. Oh. Aku tak sangka kau datang juga. Tu lah. Aku pun tak sangka kak. Kau? Bila nak kahwin? Kahwin Dah. Lambat lagi kot. Salum tak ada lagi. Kau? Aku? Tak lagi kot. Kenapa? Sebab aku tunggu kau. Pagi terjagaku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Pasti duniaku yang punya di hari ini, bersama kawan-kawan. Can speed? Balik sekolah, the one by one. Okay, dah balik sini. Tak skema lah nak berbalik ni. Tunggu pula. Nak pergi mana pula? Sorry doh. Ya. Rolling. And action. Kau cakap apa? Sifat basuh. Kau boleh tepi sikit tak? Aku cakap nama badan. Mengejar mimpi, yakin berani percaya diri, dan mula dengan hello. Oh 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 oh. Jangan takut jatuh ke bumi, ringkas bangun melangkah lagi ke depan, lari dan terbang menuju bintang. Hanya kau saja yang bisa menentu arah hidupmu, yeah. Oh 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 oh. Pagi terjaga ku dari mimpi, terasa hati senang sekali. Indahnya dunia ketika kita muda remaja, segalanya dalam